Dia naikkan nama dia sendiri daripada dulu. Aku pun naikkan nama aku daripada dulu. Ipan pun naikkan nama dia. Syazwan semua naikkan nama sendiri dalam follower. Kita orang nama sendiri dalam follower. Kita orang trio tak pernah naikkan nama. Bagi aku, bukan aku yang naikkan nama dia orang. Dia orang naikkan nama dia orang sendiri. Dalam bahasa Melayu aku rasa dia new generasi $7 menjadi $27. Yang kedua ni saya bawa Farhan Especially ini daripada Sofia. Dari sana tapi ingin mengucapkan selamat kita orang akan mencinta. Hai kabar kau tu YouTube channel Kasam Raza. Hello kau tu YouTube channel Kasam Raza. Kita akan mulakan dengan New Gen Season 2. Sebab macam dalam video kau tengok tadi tu banyak macam orang kata New Gen dah pergi kan. Dia macam kita untuk New Gen Season 1 kita ada Afiq je. Macam kau nak tahu video ni macam mana, kita lanjut pada besok. Hello guys. So ini ada hari kedua selepas aku membuat konten-konten seterusnya untuk season 2. So macam korang tahu, ada yang belum masuk, ada yang dah, tapi aku belum pilih lagi. So dalam masa yang sama tak ada satu pun message lagi daripada diorang. Tapi namanya aku sensor sebab aku tak nak beritahu nama diorang lah. So aku nak macam apa, aku perlukan komitmen. Aku tak nak macam season 1 ada yang dah lari, ada yang larikan diri apa semua. Untuk season 1 patch sementara ada Afiq je. Sumpah aku cakap memang ada Afiq je. Sophie apaan dah tak ada. So aku rasa aku memang berharap untuk season 2 ni akan berjalan dengan baik, lancar. Sebab aku bukan senang nak ambil orang, aku bukan senang nak buat komitmen semua. Sebab ada yang setengah kita boleh percaya, ada yang setengah kita tak boleh percaya. Sebab dalam content creator ni kita perlukan orang yang boleh membagikan satu konten, membagikan ke semua konten-konten yang ada. Bukan aku tak nak ambil, bukan aku tak nak bagi orang tu ada nama. Ada yang setengah aku ambil sebab orang tu memang tak ada follower, tetapi aku akan ambil orang yang ada follower untuk tahun depan. Contohnya ada yang kawan-kawan aku nak juga join, tapi aku bukan tak nak ambil, bukan aku tak nak. Sebab korang ada nama, korang memang dah ada follower. Aku nak tolong orang yang betul-betul tak ada. So aku minta maaf kalau aku tak dapat ambil lah. Okay. So guys, ini je lah konten. Sebab aku tak dapat apa message, aku tak boleh interview banyak sebab aku ni tak pandai interview. Okay, sampai sini sajalah video kali ni. Nanti aku buat untuk season 2 part 2. Kalau kau nak tengok videonya, subscribe, share. Bye.